guys, selamat datang kembali ke channel saya, Amedin. Hari ni saya nak react satu video paling sedih ni. Berkenaan kisah pasal roti ni. Jom kita tengok video ni sama-sama. Saya rasa saya kena share sebab nak spread awareness. Saya dan suami pergi Lotus, beli barang. Lepas tu adalah mak dengan anak ni. So anak tu umur dia macam darjah 1 darjah 2. Sekolah rendah lah. Lepas tu dia lari pergi dekat satu roti ni. Dia ambil roti bun coklat tau. Dia bawa kat mak dia. Dia cakap lah, mak boleh tak nak roti ni? Lepas tu mak dia cakap, tak ada. Pergi letak balik. Lepas tu budak tu cakap, alah besok kita nak makan apa? Mak dia cakap, tak ada. Aku cakap aku kan? Aku ke? Rasanya saya dengar aku. Aku cakap pergi letak. Macam tu lah. Something like that lah Lepas tu budak tu pun macam alah. Lepas tu dia jalan pelan dia. Salah budak kan. Jalan pelan. Lepas tu pergi letak. Kita dah ada anak kan. Jadi kita rasa macam ya Allah sedihnya. Roti je bagi kita kan. Masa tu saya rasa macam apalah mak dia ni. At first sight tu saya macam anak nak roti je kot. Lepas tu okey lah tak apa. Lepas tu kita pun pergi kat situ. Tengok roti tu mahal ke kan. Tengok RM4.20 je. Macam betul terus, Baba sini jap. Ceritalah tunjuk budak tu. Tadi budak tu cakap macam ni kat mak dia. Cerita detail. Lepas tu Baba terus, okey ambil roti tu. Dah kita bayarkan. Lotus tengah ramai orang. Tu yang saya teragak-agak nak belikan ke tak. Macam kalau kita belikan, nanti kita nak tunggu kat mana budak tu. Macam tu lah kan. So nak belikan ke tak. Kalau macam mana kita nak bayarkan. Sebab keadaan mak dia tadi menunjukkan macam mak dia garang lah. So kita macam takut nak belikan. Bukan takut nak bagi. Kita takut macam nak pergi kat dia ke macam mana ke, saya tak tahu masa tu, tak boleh fikir tau. Husband saya cakap tak apa, ambil je, nanti kita tunggulah kat depan, ataupun nanti Baba bayar, nanti Baba masuk dalam balik, Baba cari and bawa receipt. So nanti bagi tahulah. Macam tu lah dia, plan Baba macam tu. Nak dijadikan cerita tengah beratur nak bayar. Kita pun macam pusing-pusing, ada tak budak ni kat sini macam tu kan. So cari-cari sampailah dah turn kita orang bayar. So tiba-tiba tengah-tengah cari, tiba-tiba dia dekat kaunter sebelah. Dia baru sampai dekat sumbangan asas rahmah tu kan. Kan sekarang kan ada tu kan. Ingat tak tadi saya cakap, first sight tu saya cakap mak dia macam tak nampak garang. So saya rasa macam apa, masa first lah saya rasa macam apalah, roti pun tak boleh beli untuk anak. Sedih. Lepas tu saya tengok bakul mak dia beli 2 barang je. Saya tak tahulah dia punya life macam mana. Tapi tengok pada keadaan tu rasa macam ya Allah, aku ni tak baik lah. Mungkin masa mak dia cakap a bit harsh tu, mak dia memang betul-betul tengok tak ada duit lah kan. Kami ada beli vitagen untuk anak-anak yang twin pack. Kita tunggu kat tepi tu. Tunggulah sampai dia tu. Lepas tu dia dah habis bayar tu. Lepas tu husband saya panggil budak tu. Adik sini macam tu. Lepas tu macam nak datang tapi takut-takut. Lepas tu Baba terus keluarkan roti tu dengan vitagen. Sinilah nak bagi ni macam tu kan. Lepas tu dia datang tu mak dia senyum. Mak dia nampak mak dia senyum. Lepas tu budak tu happy sangat. Dia lah roti je. Sedihnya saya tengok air muka dia sangat happy betul kan. Baba cakap, Acik dah bayar untuk awak makan tau macam tu. Bagi sekali vitagen twin pack tu. Dia pergi kat mak dia tu, dia macam nak lompat sikit tau. Dia macam terima kasih. Lepas tu mak dia pun cakap apa, terima kasih semua kan. Dah jalan tu troli tu, dekat situ juga saya macam meleleh tau. Lepas tu saya macam ya Allah bersyukurnya. Dia tak boleh. Dia macam ya Allah seronoknya dia. Yelah perempuan kalau macam kita kan kalau nak makan, kalau tak dapat kita macam bad mood. Lepas tu bila kita dapat kita macam happy, kita boleh happy kan. Dia punya muka tu memang happy sangat-sangat. So saya terfikir nak share video ni. Kalau korang kat luar sana nampak keadaan yang macam ni, kalau kita ada duit lebih, tolonglah bayarkan. Orang kalau nampak orang yang macam tu, yang betul-betul macam nak tapi tak dapat, belanja tau. Okay. Nak sama nangis. Perempuan kan. Okey, macam mana video yang korang tengok tak saksikan tadi? Sedih tak? Kalau korang ada apa-apa cadangan boleh komen di bawah. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.